Assalamualaikum, salam sejahtera. Bye. Apa hal korang? Selamat kembali dalam channel YouTube Rais Hamid Arish TV. Masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran rakyat Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei, Singapura, Patani dan juga Filipina. Betul aku cakap? Rais Hamid, apa hal korang? Check it out now. Ya, berdua let's go. Come on, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu Akbar. Tekan butang subscribe. Ni nak cerita sikit pasal apa benda ni. Prince Said. Mana dia dapat Prince tu pun aku pun tak tahu. Katanya dekat sini ada seorang pempengaruh lah Prince Said ni. Mak mertua dia kata dia menikahi anak makcik cuma nak buat tikus makmal dia je. Prince Said Syahid didakwa suruh isteri jalani prosedur potong usus untuk tujuan bisnes ubat kurus, dan katanya Fatin Syazwani, isteri dia, mengalami hidrasi teruk sehingga hampir lumpuh dan stroke. Lepas tu ada statement balas daripada Prince. Aku geli betul lah nak sebut Prince ni. Aku sebut Syed je lah. Okay, Syed membuat laporan dekat Balai Polis Kelang. Katanya dakwaan diserang dan dipukul sehingga cedera di wajah dan tangan. Lepas tu ada juga statementnya. Kata dekat sini lah, aku nampak ada satu page tu, dia cakap memang isteri dia yang nak buat bariatrik dan sebagainya. Mesti dia macam tu lah. Dia back and forth sampai bila pun tak sudah. So aku tak nak campur dia punya masalah rumah tangga, masalah keluarga, bukan masalah aku. Cumanya aku nak cakap sampai sekarang masih lagi ada orang terpengaruh dengan penjualan ubat-ubat, produk-produk konon-konon boleh turunkan berat badan, boleh kurus. Benda ni dah biasa lah guys. Ramai je yang pergi buat bariatrik dan sebagainya ni, tiba-tiba jual produk kurus yang mana orang tu tak pakai pun produk kurus tu. Tapi masih lagi rakyat Malaysia tertipu dengan produk kurus. Ni aku nak bagi sikit lah idea kepada korang lah. Mungkin korang ni jenis tak sekolah. Kalau betul lah ada produk boleh kuruskan kau, turunkan berat badan kau secara shortcut, instant, takkan Malaysia obesiti nombor 1 gila? Untuk kepada yang masih beranggapan bahawa bariatrik ni memudahkan untuk yang nak shortcut kepada obesiti, kepada nak kurus. Okey, dia macam ni bariatrik ni sebenarnya dia bukannya shortcut tapi medical intervention. Dia dah sampai tahap bila kegemukan kau tu sampai dah merosakkan kau punya organ-organ dalaman, sampai dah level engkau dah ada insulin resistant, lepas tu leptin resistant, lepas tu binge cycle, lepas tu metabolic adaptation, sampai dia dah boleh level meragut nyawa kau ni, mengancam nyawa kau, sampai dah GERD apa semua ni, barulah sesuai nak buat bariatrik. Dan bariatrik ni kosnya at least RM30,000, dan dia juga datang sekali dengan risiko dan keburukan. Antaranya risiko pembedahan lah. Semua pembedahan akan ada risiko. Contohnya macam complication, bleeding, leak. Lepas tu dia akan berlaku juga masalah kekurangan nutrition. Lepas tu mungkin kau kena bergantung dengan ubat ataupun suplemen seumur hidup. Lepas tu kalau kau buat sleeve akan ada masalah reflux juga. Dan perubahan hormon dan psikologi selepas engkau settle pembedahan. Sebab lepas dah bedah tu, dia bukan terus kau dah boleh pakai baju kebaya macam tu, tak. Kau kena ada follow up dengan unit psikologi, unit pemakanan dekat hospital, sebab kau punya kehidupan akan berubah, dah tak macam normal dah. Dan sebenarnya juga dia bukannya jaminan untuk kau boleh kurus selama-lamanya. Ada je banyak kes yang orang boleh gemuk balik. Kau dah hilang RM30,000 dah masa tu. Lagi bagus kalau kau boleh approach mana-mana pakar pemakanan ke, nutritionist ke, dietitian ke, ataupun fitness trainer yang certified. Aku ulang, yang certified, untuk dapatkan nasihat ataupun guideline, ataupun dia boleh training kau melalui pemakanan dan bersenam. Dan jauhkanlah daripada produk-produk dan pembedahan-pembedahan ni. Melainkan kalau dah terdesak sangat, kau dah mengancam nyawa tu, barulah boleh nak buat benda-benda ni. Kalau nak tahu cara yang kau tak perlu nak makan ubat, suplemen, tak perlu pembedahan, kau tak perlu berlapar, tak dekat manis, tak dekat masin. Lepas tu kau juga tak perlu nak buat senaman keras-keras, tak perlu pakai alat, tak perlu pergi gym, buat senaman yang mudah dan simple. Tepi katil, rutin 5 minit ke 10 minit, tak perlu senaman hari-hari. Rutin senaman pun kita ajar yang bersesuaian dengan tahap level fitness korang, dan ada jaminan 7 hari punya perubahan. Kalau tak ada perubahan dalam masa 7 hari, kita akan refund balik duit korang. Boleh join aku punya kelas, boleh WhatsApp nombor dekat bawah ni. Kelas dah nak start, jadi boleh WhatsApp sekarang. Bayar sekali
akses unlimited seumur hidup. Kalau korang suka video ni, bolehlah share. Kalau ada sebarang komen, boleh komen kat bawah. Jangan lupa untuk tekan butang like, butang subscribe dan juga butang loceng untuk notification video-video daripada channel YouTube Rais Hamid selepas ini. InsyaAllah, semoga semuanya dimurahkan rezeki, dipermudah urusan. Jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum. Bye-bye. See ya. Jangan beli ataupun jangan percaya langsung produk kurus.